Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi, dan hari ini saya nak kongsi dengan anda satu buku yang sangat bagus untuk kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, mengetahui tentang sejarah dan sebab apa perpecahan dalam umat Islam, perpecahan dalam banyak perkara. Dan hari ini saya nak perkenalkan satu buku lah yang elok anda baca untuk tahu sebab-sebab yang menyebabkan perpecahan dan apa sebab-sebab yang menyebabkan penyatuan orang Islam. Ini contoh bukunya. Bukunya tebal lebih kurang tebal jugalah, dan ditulis oleh Ibn Rijal, dan dia menceritakan tentang Alfu Sanatin, iaitu 1000 tahun 1000 tahun kekuasaan Islam yang merangkumi perkara-perkara pecah belah dan penyatuan, maknanya sesuai sangatlah dengan situasi hari ini, yang mana umat Islam berpecah belah dan tidak nampak jalan penyatuan. Kita perlu bersatu, orang Islam dan di Malaysia orang Melayu khususnya perlu bersatu. Orang Islam perlu bersatu kerana dengan kesatuan lah kita ada kekuatan untuk segala benda, termasuk ekonomi, politik, kemajuan aset, kemajuan teknologi dan sebagainya. Kena bersatu, bukan kerana bangsa, tetapi kerana agama kita sama, iaitu Islam yang sangat mulia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.